Muhammad Zubair bin Zainal, umur 36 lah. Okay, sekarang ni saya diagnose dengan darah tinggi kencing manis. Kencing manis iaitu bacaan dia atas pada 9. 9 pada 13 macam tu. Nak kata kita tak kawal gula, dah kawal lah. Kat gula. Lepas tu apa yang boleh kita makan, kurang makan apa semua kan. Sama juga. Memang bacaan dia memang macam tu. Supaya doktor terpaksa tambah tu apa semua kan. Kita dah macam, yelah bukannya sehari dua kita try untuk jaga kan. Dah setahun, 2 tahun, 3 tahun kita makan nasi tu nak kontrol kan. Ya Allah. Kalau makan, saya kalau makan nasi tu, kalau makan tu, dia punya gula naik canak tau. Kita takut nak makan. Lepas tu bila dapat kelipin ni, alhamdulillah lah dapat lagi lah apa kata ikmat makan. Nampak lah iklan yang lipid ni. Saya ada suplemen ni, saya suka cuba. Sebab mak saya pun dia ada penyakit yang sama juga. Lepas tu kalau macam ada herba lama apa semua, dia akan cuba macam bedu bumi lah, apa ubat daun apa kita memang cuba. Tapi itulah hasil dia tak macam yang kita nak. Saya cuba lipid dia ni bulan 8. Yang ni saya beli tu senang betul. Yang beli 4 free 2 tu kan. Hari pertama je bacaan gula saya 4. First day pakai? First day pakai. Masa tu baru sekali makan ni lah? Sekali makan yang 2 biji malam. Lepas tu kita awal lagi kan? pakai telan tu 2 biji tu apa tu rendah kan. Sebab lama bacaan 8 kan. Paling rendah pun puasa bulan 6 lah. Dapat bacaan 6. Lepas tu makan lipid tu turun. Jadi dapat 4 tau. Okay. Continue malam, esok lusa bacaan. Ada bacaan dia dengan saya lah kalau nak tengok. Lepas tu okay. Abang ada bacaan tu? Ada. Walaupun memang sebab saya nak rekod benda ni kan. Kita nak test. Dah macam seminggu je tu. Okay. Saya stop makan ubat dulu. Test. Makan ubat stop, makan lipid. Tak jadi. Dia kena makan ubat tu continue juga. Tapi lipid tu kita macam suplemen untuk kita kontrol dia. Dia ingat ni, bila kita punya gula dah tinggi, kita secara automatik kita dapat yang efek lain macam tak ada kencing tak kuat kencing kan. Macam biasa siapa yang ada kencing manis ni malam memang 2-3 kali bangun pagi lah kencing sekarang alhamdulillah normal. Saya macam normal lah. Lepas tu makan pun dah memang tak apa. Kalau makan lipid tu macam siapa yang apa stop sugar kan. Dah 2-3 tahun ni tahu macam mana. Tapi memang saya makan lipid tu paling rendah saya dapat 3.9. Daripada 9 dari 3.9 daripada 6 botol tu 2 botol bagi kat mak saya. Kira dos yang abang ambil macam dos yang disur ya? Ya. 2 pagi 2 malam tu. Yang pertama lah. Tapi saya continue sampai sekarang 4 biji ke lah. Sebab tengok apa efek dia okey kan. Lepas tu sampai sekarang lah saya continue benda tu alhamdulillah. Kira masa bulan 9 pun abang baru repeat juga kan? Baru 2 bulan. Itu hari pun ada terskip kat sebulan sebab stok habis putus. Tapi alhamdulillah sekarang dah continue balik macam biasa. Tapi alhamdulillah jagalah orang kata apa ada masa apa badan kita dah back to normal. Kita ada masa untuk kita apa itu makan, kita boleh makan macam biasa. Cuma kita still control lagi lah. Sebab dalam masa yang sama kita nak badan kita pun sihat semula kan. Apa lipid ni dah makan sebab itu kalau macam itu sesuai dengan badan saya alhamdulillah. Dia juga memang berhasil lah. Kira macam before ni pun abang pernah try suplemen lain? Ada kalau nak tengok kat dapur tu ada boleh nanti terangkan oleh abang tapi yang ni sesuai kat abang lah. Yang ni yang sesuai. Kita pun tak nak claim yang kita terbaik. Tapi setiap orang macam kita biar tu dia try yang aim 1, 2, 3 tak kena. Kena lipid 3 kena. Ada yang orang lain lebih dia tak kena kan. Ada yang lipid, ada yang kata dia punya dah tinggi. Okey kat dah tinggi, ada yang yang macam tu kan. Macam mak saya dia punya gula tak jadi sangat tapi dah tinggi dia memang betul kawan. Betul. Macam tu. Macam saya dah tinggi saya macam tu juga. Cuma okey sikit lah. Tapi darah gula memang sangat. Sampai dah nak hypo lah. 3.9 tu dah rasa ada yang jumpa dengan doktor nak cut ubat ke apa semua kan. Macam tu. Sebab biasa kita makan ubat ubat kencing manis kan. Daripada 2 jenis jadi 1 jenis. Macam tu. Untuk cut benda tu lah. Dia nak kontrol ubat tu. Kita nak kontrol ubat kalau boleh kita nak elak. Nak kurangkan ataupun tak perlu makan langsung. Tapi kalau macam ada suplemen yang boleh bantu banding ni boleh lah kita continue je macam tu. Jaga badan kan. Tu nikmat balik shot kalau dia makan awak. Biasanya nikmat yang best tu dah jaga makan, dah jaga gula, tengok hasil. Hasil yang kita buat kan. Yelah dah buat 3 tahun. Gula dah kat lah. Lupa doktor kena marah. Kamu ni tak jaga badan ni kata kan. Allah Akbar, tak tahu nak potong apa dah awak ni.
Yang makan langsung lah. Kata tak apa okey apa takkan tak. Gula dah kuat. Nasi pun dah kita dah kurang kan kan. Jadi kat badan pun makan mungkin apa ada lah benda-benda doktor suruh bentuk lagi kan. Makan keluar masuk apa semua. Bila tiap kali ambil datang check tinggi kan bacaan 9, bacaan 11 keluar. Yang macam mana lagi silapnya itu kan. Sebab kita tak tahu macam mana badan kita ni apa sebab masing-masing ada kadang-kadang walaupun kita tak makan hati rasakan gula. Betul. Kan. Jadi bila kadang macam apa lagi yang perlu kita buat. Nak kata kita tak exercise dah. Doktor kata cuba habis walk apa semua kan. Dah kita dah cuba. Lepas tu alhamdulillah lah saya makan lipid ni. Kata lega lah hasil-hasil yang kita dapat tu. Puaskan maksudnya ada certain yang benda kita tak tahu tu maksudnya Allah kata ada cuba lagi kat sini kan cuba kat sini kan. Alhamdulillah lah saya dah cuba. Saya dah jaya, saya dah dapat apa yang saya nak kan. Kita continue lah. Selain daripada abang dengan mak abang ada orang lain dalam family boleh juga ah. Bukan family lah. Kawan-kawan. Kawan. Kawan dia pun ada juga cuma satu orang tu dia tak macam tak boleh terima keadaan dia kan. Dia kata tak apalah kau cuba je. Mungkin dia takut ke apa semua. Cuba. Alhamdulillah dia pun sampai sekarang pakai. Cuma tak tahu lah dia punya efek. Dia kata okey. Dia tak beritahu. Dia alhamdulillah lah. Dia nampak kat diri saya dengan mak saya. Alhamdulillah. Masih continue lagi. Yang produk dulu abang pakai tu dia memang tak berkesan ke? Nak kata mungkin tak sesuai dengan badan lah. Dan orang lain sistem sebab kita pun tengok apa atas apa orang kata daripada orang punya apa orang kata tu feedback kan. Mungkin untuk dia suplemen ni okey. Macam saya bukannya saya kata makan suplemen tak payah makan ubat. Saya pun makan ubat. Tapi dalam masa yang sama saya nak apa tolong dia sendiri dengan dekat suplemen kan. So banyak suplemen yang saya dah cuba apa semua. Alhamdulillah DPD ni yang terbaik tu. Saya nak kata kat orang tu sebab masing-masing punya badan kan. Kita tak tahu macam mana apa yang sesuai dengan dia apa semua. Tapi selagi orang kata macam saya ni masih muda. Nak hadap lagi umur lagi 40, 50 lagi jauh lagi kan. Tapi daripada sekarang kita nak jaga badan. Kita dah usaha tawakal. Sekarang ni apa yang usaha yang kita dapat, apa yang usaha yang kita boleh buat, benda macam suplemen ni lah. Tak nak terus makan ubat kan. Kita kena cari juga bantu usaha badan kita. Jogging ke apa, tapi kita nak tambah dengan suplemen ni lah. Untuk backup kita, untuk tambah kita punya kesihatan apa semua kan. Jangan cepat give up apa semua. InsyaAllah kat mana kalau betul itu yang terbaik tu kita ikhtiar. Yang penting kita ikhtiar. Jangan give up lah. Tapi memang so far untuk lebih ni abang paling buat hati kat bacaan darah turun lah. Ya betul. Macam abang kolesterol abang tak ada isu lah. Kolesterol tak ada. Dari 2 sangkai lah. 2 sangkai dah tinggi dengan macam mana. Apa kalau makan lipid ni kan memang makan tak rasa lapar sangat tau. Macam saya cuma makan. Kalau makan sehari sekali pun dah cukup lah. Sebab dia tak ada rasa lapar. Dia macam potong rasa lapar tu. Macam tu. Tapi alhamdulillah yang penting boleh lah. Kadang tu gula lah takut kan. Takut gula. Kadang-kadang kalau macam badan luka sikit pun kita rasa gula tinggi ni dia macam ananai dalam badan. Makan sikit lah. Dia rosakkan saraf kita sikit.